kedai-kedai banyak sini. Kedai-kedai Cina. Turn right on Jalan Kampung Pasir Pooding. In 200 meters, turn right on Jalan Kampung Pasir Pooding. Then turn left. In 1.2 kilometers, turn right. Homestay. Simpan dulu gigi tu. Chalet keluarga Syafri kat mana? Pasir Putih Resort. Pasir Putih Resort ke apa? Okay. Dah bayar dah Mami. Okay, dah sampai. Kita kena buka gate. Hei, cicak. So, kita kena buka pintu pagar. Kita masuk. Lepas tu kita kena tutup balik. Kena sentiasa tutup pintu gate dia. Tadi ada cicak. Mana tak cicak ni tadi? Jangan dia naik atas tangan mama sudah. Tadi dah letak elok-elok atas tu. Kenapa kau jatuh? Okay. Masih kosong lagi. Kita sampai agak awal. Oh, adalah a few kereta dah masuk dah. Ya. Yeah. Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anwar family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke
Okay, kita dah parking. So ni tapak 12, 13, 14. Kita punya tapak kat sini. Jom. Careful Kita punya tapak kat sini. Situ toilet. Parking sebelah ni tak adalah jauh sangat, dekat je. Tak tahu dia kata nanti dia bagi, dia letak. Ni tapak Pak Din, tapak besar sikit. Ni tapak kita. Lah. Belakang okey ke? So ni tapak kita, tapak 9. Oh, sebab tak ambil tapak yang tu kecil. Dia macam panjang ke belakang tapi sebab ada batu. Kemah kita punya tu panjang. Tak ada, muat je. Dia pakai A10 je. Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anmar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan, Anmar Family Vlog, mari ikut kami. Enjoy tak berhenti jalan. Camping, cari makan lagi, setiap momen jadi memori. Anmar Family Vlog, senyum, gelak penuh harmoni. Terima kasih kerana di sini. Jom jalan bersama kami. Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anmar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan, Anmar Family Vlog, mari ikut kami. Enjoy tak berhenti jalan. Camping, cari makan lagi, setiap momen jadi memori. Anmar Family Vlog, senyum, gelak penuh harmoni. Terima kasih kerana di sini. Jom jalan bersama kami. Kan lagi ni. Boleh letak je. Tali kan? Tutup lah dulu ni. Berbatu situ lah nampak okey. Tapi ni kawasan apa tu? Nanti nak duduk dalam.
lepas ke sana. Sate. Oh kan, next time beli sate kan. Hey. Apa? Ni cium. Ini tak sakit. Tak, dia kata tak akan selesai. Dia faham. Nak on ke? Kita nak on ke? Dah open. Pegang tangan boleh ke? Boleh. Nanti tak hygienic. Pinggan. Apa tali ni kan? Okay. Murtaba. Yes dah. Cik, kita buat kopi. Papa minum instant kopi. Red wine. Mama minum Makona. Ya. Okay, Mama suka buat dua sudu. Dua sudu kecil. Ini warna biru. Ini sebenarnya nak my regular cup lah. Oh, panas. Kalau ada sukatan my regular cup. Asma ada mengganggu estetik video ni. Cakap pelan-pelan. Pelan-pelan eh? Asma mengganggu estetik video. Dengar lagi. Dengar juga. Ya, tadi. Rasa kena pakai sudu ke? Ya. Mak dia duduk kat longkang tu, Mak. Kotak je. Dah kenapa dia macam tu? Betulkan balik ni sofa tu. Oh, di Cina. Mana? Alright, kita buat air papa dulu. Angkat dia. Nak. Apa ada? Air papa simple je. 3 in 1. Sebab papa dia tak minum susu apa tu? Susu ni. Jadi tak kita buat air lah untuk papa. Kacau dulu. Dia tak. Mama sebenarnya bawa duit tapi malas lah pula nak ambil. Dalam kemah. Ada kemah belakang ni je. Tolong. Okay, untuk Mama tak suka air banyak sangat. Hai, tolong. Air sikit je. Selebihnya adalah susu. Tapi sebenarnya Mama suka buat susu tu sejuk. Janganlah bawa tak susu. Simple je.
Kita tak ada mesin-mesin brew ke kopi-kopi yang sepi. Sebab Mama lebih suka kopi yang ni. Okey. Mama suka kopi yang sejuk sebenarnya pagi. Tapi malas nak pergi beli ais. Sebab ke box kita orang ni penuh lagi ni. Kan kalau beli ais kan dah tak ada tempat lagi nak letak. Semalam dah 3 box lah, 3 plastik beli ais. Nak sedap dia kena brew tau. Dia kena apa? Whisk. Nak habis dah. Sekejap je kan pakai. Lah, kita campur air lah. Ini untuk besok. Sekejap lagi cooler apa tu? Cooler box ni dah kosong ni baru boleh letak. Kita guna stevia. 2 titik sikit je. Jangan letak banyak-banyak. Sikit je. Jangan banyak-banyak. Manis je. Tak boleh bawa bincang nanti. Ni tambah air ni. Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena tambah air. Dia tak dapat taste yang biasa Mama buat dekat rumah. Kalau sejuk sedap. Jom breakfast. Kena beli ais lah. Nak tabur ais atas ni. Tabur Milo. Papa? Papa. Alright, Mama nak ambil video. Ni daripada pintu masuk campsite. Gate ni kena make sure sentiasa tutup. Okay, ni pandangan daripada sini. Campsite ni tak besar pun, kecil je. Jadi semuanya dekat lah facilities semua. Okay. Daripada pintu masuk ni boleh nampak lah parking lah. Kita kena parking secara reverse. So parking sini sampai ke belakang sana. Kalau sampai awal boleh parking kat paling dalam lah. Dia first come first serve. First kita nak tunjuk dekat area masuk je gate ni. So jalan sikit kat sini ada yang bumbung hijau tu. Tu adalah surau. Ada tempat pisang. Ni jantung pisang sayang je. Okay, sini ada sungai kecil. Boleh mandi. Kita kalau yang bawa anak-anak kecil tu, dia orang sometimes prefer ambil kat kelas sini lah. Sebab sungai kecil ni memang cetek je. Kids friendly. Jadi inilah sungai ni. Ni ada jambatan ni. Kat situ adalah surau. Ni pemandangan daripada sungai kecil lah. Okay. Nak beli ais kat sini. Okay, sini surau. Situ. Ke pondok office dia. Kat situ ada jual ais. Satu plastik RM1. Semalam budak-budak ni dua kali juga lah pergi beli ais. Okay. Sungai ada jernih ni. Ada pokok-pokok banyak. Kawasan dia redup. Jom kita jalan ke depan sikit. Kalau sini dalam ni dia tak ada jual apa-apa. Jadi kalau nak beli apa-apa kena keluar lah. Kalau nak senang keluar parking dekat depan sini lah. Tapi dia apa tu jauh sikit lah bila kita nak loading barang. Okay, yang nampak tu ni jalan sikit je. Yang nampak yang hijau tu adalah toilet. Toilet lelaki belah belakang, toilet perempuan belah depan sikit. Kemudian ada sinki, 2 sinki untuk basuh-basuh pinggan. Ini tapak yang paling besar kalau tak silap. Tapak Anur. Dia atas bukit. Tapi dia view campsite lah. Dia tak nampak sungai. Ada pokok serai. Marilah, semalam kita bakar-bakar cari serai. Patut boleh ambil je. CEO kata kalau nak ambil, boleh je ambil tanaman yang ditanam ni. Alright, daripada tapak Anom ni kita jalan depan. Tak jauh pun, sikit je.
Setiap kereta akan diberi, nanti CEO akan letak nombor lot lah dekat setiap kereta. Jadi kalau kita nak keluar ke, nak minta owner kereta nak alihkan kereta, bolehlah kita pergi ke lot-lot masing-masing. Okay. Kalau sampai awal boleh dapat yang buah belakang ni, dekatlah sikit nak loading barang, cuma bila nak keluar tu susah sikit. Okay, ni kami loading semalam tu tapak sini ada tapak 12, 13, 14. Okay, yang hijau tu 14, 13. Ini dia tapak besar ni, so kalau grouping pun okey, sesuai. Kalau grouping yang nak tapak di sungai, boleh ambil kat sini lah. Okay, ni tapak 11, 12, 11, 10 dan 9. Sekejap lagi mama bawa jalan ke situ. Okay, ni tengah ni ada pokok. Bagusnya sebab belah sana dia akan jadi redup. Okay, ini di sini. Kecil je, pusing-pusing kat situ je. Pak campsite dia kecil je, pusing-pusing kat situ je. Jom kita jalan. Okay, ni tapak 11. Okay, ada camper baru sampai hari ni. Oh, baru sampai member. Right, ni tapak 10. Jiran kami lah malam tadi. Ni tapak kami, tapak 9. Tapak 9 ni antara tapak individual yang paling besar lah. Tapak 9 dia lebar. Panjang dengan ni lebar lah. Panjang dia pun cukup untuk kemah unta saiz L. And then tepi ni still ada ruang lagi. Okay, yang sebelah ni tapak 8. Tapak 8 ni dia panjang tapi dia ada batu. Ada batu kat tengah-tengah tu. Jadi kalau yang yang pasang kemah yang jenis besar tu, dia ambil tapak besar lah. Kalau kemah body ke apa yang besar kan, dia ambil tapak besar lah. Ni semua dia sungai. Dan tapak yang ni pagi dia redup lah. Masa kita sampai tengah hari semalam dia panas sikit lah. Tapi bila pagi ni redup lah sebab banyak pokok kan. Okay, yang ada pondok-pondok tu apa tu? Sri Damai Riverside. Okay, yang sebelah ni tapak Pak Din. Tapak ni pun ada tapak yang besar lah. Kita ada tapak yang besar juga. Yang ni untuk grouping pun boleh, cuma dia bukan view sungai lah. Okay, 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 ni daripada tapak kami. Ini yang pokok yang tengah tadi tu, dia island. Dia ada pokok kat sini. And then tepi ni toilet. Toilet dengan tapak kami tak jauh lah, belakang ni je. Okay, ni toilet. Jalan tu tapak kami. Nak cakap tak besar pun campsite ni. Okay, kalau nampak tu sana nun, tu gate. So semua dekat-dekat je. Toilet dia sangat bersih. Kalau tak ada orang dalam toilet, kita review. Jom kita jalan ke toilet. Toilet dia bersih, tapi ada orang yang mau tak boleh nak review lah. Tak bagus lah privacy orang. Tapi toilet dia memang bersih. Lepas tu sini ada sinki. Sini memang tak ada tong sampah Sampah semua kita kena handle sendiri. Okay, make sure jaga kebersihan tu lah. Sebab CEO memang jaga betul kebersihan kat sini. So kita kena sama-sama bantulah jaga kebersihan. Okay, ni sungai kecil. Dia ada tangga turun. Jadi anak-anak kecil yang umur 3-4 tahun tu boleh mandi dengan lebih yakin lah, selamat. Sini pun ada 2 lot lagi. Sini 1, 2, 3. Tapak 45 46 rasanya. Ada tapak juga. Tapi tapak ni kecil lah. Tapak ni lebih kecil. Alright, tu je lah kot review untuk tapak di campsite, Anom campsite. So far seronok, best. Malam tadi alhamdulillah tak hujan. Walaupun dalam fokus mengatakan kemungkinan akan hujan. Fokus kata hujan. Hari ni pun alhamdulillah cuaca sangat baik. Pagi ni lah. Hopefully cuaca berterusanlah baik. Jom kita Mama tak tunjuk sungai Jom kita ke sungai. Sungai dia memang best. Right?
Jom. Kita terus sungai. Okay, dari tapak sini. Alright, jom. Okay, ni jalan turun. Jalan turun ke sungai. Tinggi juga tau. So daripada sungai, tepi sungai ni, dengan tapak kemah kita tinggi. InsyaAllah lah kalau kepala air tu, InsyaAllah selamat lah. Okay, sungai dia macam ni, cantik. Memang natural, hidup. Okay. Okay, so far laluan ni yang paling senang akses lah. Sebab belah sana semua dia macam curam sikit. Tapi boleh je turun, cuma dia macam curam sikit. Kalau yang ini dia senang. Dia macam mudah sikit lah. Okay, kawasan dia berbatu. Tak terlalu dalam. Semalam, petang semalam kami mandi kat sini lah sikit-sikit. Hari ni baru nak ke tengah. Sebab semalam pukul 6 baru kita orang start mandi. Terus sekejap sangat malas lah mama nak berdiri dia mandi basah. Teman si Ataris dia. So macam ni lah. Lepas sungai dia, saat lagi kan kita ambil video mandi sungai lah. Alright, hari ni kita nak buat ikan bakar. Tapi kita tak bakar atas arang, kita grillkan je. Pakai perencah adadi. Lagi kucing bau ikan, confirm dia nak. Okay, jangan nampak pelik sebab mama kidal. So, selalunya orang cakap nampak mama kekok pegang pisau. Tak kekok pun. Sumpah tak kekok. Sumpah tak kekok. Tapi orang kata nampak kekok. Sebabnya orang kidal kan. So, pegang apa-apa pun orang akan nampak kekok. Tapi serius tak kekok pun. Okay, settle. Okay, lepas tu paste ni mudah je. Kita camping kan, apa yang nak disusah-susah sangat. Hopefully dia tak pedas sangat lah. So yang kecil, si kecil ni boleh makan. Ini kejap lagi nak buat double ni. Habiskan je lah satu ni apa, satu paket. Ya Allah, tiba-tiba lost word lah. Korang biasa tak? Kalau pedas, sorry lah anak-anak. Tapi ada ayam. Aisyah nak masak ayam batu hari ni. Sebab kita masak je semua. Sebab kalau boleh tak nak bawa balik banyak barang lah. So ni tajam ya. Tajam gila pisau ni. Dia tipis ke kiri? Dia tipis apa? Nak buat apa? Nak cepat kering, dia mau tak panas.
makan ikan. Okay, kita masak nasi atas dapur gas. Mama tak pandai masak nasi pakai dapur gas. First time Mama masak nasi dengan dapur gas. So, Papa lah yang kena masak, bukan Mama pun. Papa lah yang kena tengok. First menu lauk dah siap, ikan bakar dah siap. Masak nasi, lepas tu kita nak buat buttermilk chicken. Untuk lunch hari ini. Tak bukan. Penutup dia je. Sebab kalau borang bekas tu dia Nanti kuah dia ada kuah. I tahu. I tengah duk fikir. Tu dah sejuk sikit tak? Takkan dia basuh tu. Okey. Dah panas tu. Alright, menu kita buttermilk chicken, nasi putih berjaya, cantik kejadian dia. Ada ikan siakap bakar, grill actually. Tak cakap. Adik nak? Dia suka ikan. Baik-baik tau sayang. Duduk Lela, dia punya kursi tu takut jatuhkan ke depan. Okay, jemput makan. Kita nak makan. Temah okey tak? Sedap tak? Ikan sedap? Ikan? Pakai rencah tadi tu je, cukup ngam. Okay. Masa air, dia akan bergugul macam kentut. Weh, baru masuk kaki dah sejuk. Tadi kat atas main panas. Kena duduk terus. Yang kita punya point sana, duduk kat batu tu. Adik boleh? Adik boleh tak? Sekejap, kalau adik tak boleh, bawa. Sejuk ke? Bapa duduk baring kat sini. Macam abang, tengok abang. Dia buat ni. Ambil. Okay, malam ni kita nak masak oden. Ada daging syabu-syabu. Kita masak kat sana. Relax. Cuaca hari ni okey. Panjang siang tadi. So hopefully malam ni pun masih cantik ni. Okay, ni kita konsep malam ni. Hari ni kena full house malam ni. Malam ni kita makan oden. Panas tak? Tangan kamu tu panas. Sudu tu letak je. Nak ikut ambil daun pandan. Mama dia ambil daun pandan. Jom. Ini nak kena. Dan kita nak pergi ambil daun pandan. Jom. Alah ya. Kita nak jalan lenggak-lenggok. Ambil gunting. Ya. Dalam box hitam. Ada apa tu, Dek? Oi, ada semut. Ada campak je semut tu terus. Janganlah bunuh dia. Ni budak bulu ni nak ikut. Antara pegang gunting elok. Kau nak pergi ambil daun pandan. Budak berbulu ni ikut. Pijak. Ya, kami nak ambil daun pandan. Kamu nak ikut juga ke? Tak ikut. Dah, dia tahu tak ada makanan. Tak bawa makanan.
Dia kata nak ambil daun pandan pun nak ajak ke? Pergilah sendiri. Kat mana Muhammad Atmah? Ha? Kat belakang kita ikut Atmah. Dia suruh bawa mama dekat toilet lelaki buat apa? Oh, belakang tu. Tak ada lah. Ya, pandai lah tu. Ini toilet lelaki. Toilet dia bersih tau. Ini nak masak nasi lemak. Tadi dah letak santan satu kotak. Oh, penuh betul lah ini. Ada air ni. Patutnya pakai 2 kotak. Dah start mengemas kat dalam. Kita mengemas dulu ni lah. Dah. Dapat nasi tu. Bang. Depan nasi dah lagi. Nasi. Dah kenyang kau lena Ya. Kau buat kerja pun tak nak. Ha? Kucing? Itu Ha? Oh, lena kedap dia. Kucing kami ni. Kucing campsite. Ya. Dah kenyang, kita tidur je. Kau lewat. Pasal tak pinggang. Ini ni. Kita every mana datang nak camping kan? Ini juga. Apa sudah? Tahu boleh siap orang kau. Dia orang relax Dia ada gas. Dia dah siap kemen hari ni malam. Dah 2 Tadi naik kawan lu. Apa lagi cari tu? Dah tak ada dah. Papa dah lap dah ni. Ada lagi satu sebelum balik kan. Awak tunggu je sini. Sebelum balik kan Papa bagi. Ada lagi? Okey. Meluku tak make up. Okey, kita dah siap packing, dah siap kemas-kemas barang semua. Dah nak balik. 3 hari 2 malam yang menarik. So tempat dia best. So far tempat dia best. Toilet dia bersih, facilities okey. Cuma ada tak sungai dia. Sungai dia memang antara yang best lah yang kita orang pergi. Cuma toilet dia kalau banyak tu syok lah juga. Bila campus dah ramai, bila full macam menunggu turn jugalah. Tapi overall okey je sebenarnya. Sebenarnya cukup je. Cuma kalau ada lebih sikit toilet tu macam lagi best lah. Tapi nak repeat boleh. Nak repeat balik boleh. Sebabnya dia check in boleh check in pukul 10 pagi paling awal, and then boleh check out pukul 5 petang. Dan memang takkan ada pertindihan camper-camper lain. Itu yang paling best lah. So kita pagi tak rushing langsung pun. Pagi kita boleh relax, kita boleh masak nasi lemak semua tu. So kita memang relax lah. Lepas tu kemas memang santai lah. Kemas semua. Lepas tu boleh terjun sungai lagi sekali. And then baru naik. Dah fresh ni baru kita orang naik. Kita orang balik. Mandi-mandi semua. So okay. Lepas ni ke mana? Tunggu. Alright. Campsite mana lagi lepas ni kena tunggu. Masih mencari. Okay. Dah.